Hari keempat dekat Bandung, kita orang nak pergi ke Kawah Putih, tapi before tu kita orang akan breakfast dulu dekat kedai Imah Babaturan. Parking agak jauh sebab tak ada parking, jalan dia macam sempit, so kita orang kena jalan kaki sikit. Sepanjang jalan ni banyak juga orang yang jual guna kad tu. Macam ni. Tepi-tepi jalan ni banyak orang yang jual guna kad ni. Bola. Imah Babaturan. Wow, jom makan. Jom. Kedai ni ada dua bahagian, yang ada aircon dengan tak ada aircon. Kita orang nak duduk dalam sebab dekat luar macam ada bau rokok sikit. Order dan terus bayar dekat kaunter. Lepas tu dia bagi kita nombor. Lepas tu nanti dia hantar makanan. Duduk. Nasi mak saya punya. Batagor. Dia first time merasa Batagor. Batagor ni apa? Nama dia? Bakso tahu goreng. Sapi asap. Goreng. Kita orang dah siap makan. Makanan dekat Imah Babaturan tadi sedap-sedap juga. So next kita orang nak pergi Kawah Putih. Dekat Indonesia ada satu culture di mana akan ada orang awam yang bantu korang untuk masuk parking atau keluar parking atau U-turn, dan korang digalakkan untuk bagi tips sebab itu adalah salah satu cara untuk diorang cari makan. Dari Pekan Bandung nak ke Kawah Putih ni agak jauh sikit, tapi view sepanjang perjalanan tu cantik-cantik juga. Apa harganya? 4. 2 dewasa, 2 kanak-kanak. Malaysia ya. Malaysia. 5 tahun seorang. Satu orang. 3. Kita dah sampai Kawah Putih. Kita masuk je. Kita masuk je. Sampai je dekat area Kawah Putih ni, aku dah terkejut sebab dari atas ni dah bau belerang. Maksudnya kalau lagi dekat, bau tu lagi kuat. Semua tak boleh. Dia dah masuk. Gamble lah kan. Kau jangan bawah tu. Kawah Putih ni asalnya terjadi sebab ada letusan gunung berapi daripada Gunung Patuha. Air dia jadi kehijauan macam ni bila air hujan yang bertapung dalam kawah ni bercampur dengan gas sulfur dalam tanah. Bau belerang dekat sini memang agak kuat, tapi bagi aku tempat ni sangatlah magical. Dia macam korang takkan jumpa tempat macam ni dekat tempat biasa-biasa. Memang kita kena datang sini untuk tengok, dan tempat ni sangatlah indah bagi aku. Dengan air yang hijau dan berlatar belakangkan gunung-gunung tu memang sangatlah cantik. Kita orang tak lama sangat pun dekat area Kawah Putih tadi sebab bau belerang tu sangat kuat. So kita orang ambil gambar kejap je terus keluar semula. Lepas tu next kita orang nak pergi lunch. Rumah Rayang Tapah. Sayang, jap. Atau kita tak ya? Ya, jom. Hujan lah. Nama restoran ni Tepi Sungai, dan restoran ni memang betul-betul tepi sungai. Wow, ada burung selang. Restoran dia sangat besar. Dia ada bahagian atas dan bahagian bawah yang betul-betul tepi sungai. Tapi masa ni sungai tu air dia agak deras, so kita orang memang pilih untuk duduk atas je. Kedai ni memang view hutan-hutan dan sungai. Sangatlah cantik dan tenang.
Kat sini juga menu dia sangat banyak. Korang boleh pilih je nak makan apa. Harga pun sangat berpatutan bagi aku. Dan satu lagi benda unik kat sini adalah menu dia guna surat khabar. Macam surat khabar tapi bukanlah surat khabar, tapi design dia macam surat khabar. Mama tengah baca surat khabar ni. Kopi Ciwidey V60. Gurame tepi sungai. Gemar. Seronoknya main-mainan. Okay. Gurame. Oh, okey. Terima kasih. Gurame besarnya. Uyo. Bakar dia kecil Ni apa? Dah sampai Pekan Bandung semula tapi hari masih hujan. So kita orang decide untuk masuk mall je lah. Nama mall ni Paris Van Java. Jom. Mall ni sangatlah besar dan menarik. Dia macam ada macam-macam design. Dan dalam ni juga ada taman dan ada air terjun buatan. Sunatan.com. Pak Sunat. Masih lagi dalam mall, dia ada bahagian taman macam ni. Tapi sebab malam tak nampak apa sangat. Aku rasa kalau siang mesti lagi lawa. Lepas tu sebab malam kan, aku macam seram sikit sebab kita orang je kat sini. Pokoknya ada ice skating Ice skating Ice skating ring. Pergi situ Macam nak pergi? Air terjun. Nak pergi ke bahagian air terjun tu, kena jalan depan lagi. Lepas tu dia ada eskalator. Naik eskalator tu terus nampak air terjun dia. Wow. Lepas dah jalan-jalan kat taman, dah tengok air terjun, kita orang singgah makan-makan snack sikit dekat area sini. Caramel. Nak coklat? Kiri. Zebu amat beralah. Itu je untuk episod kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe Jumi Travel Love and see you on next episode.